Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam ni malam ke-29 Ramadan. Berkemungkinan malam ni malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Mari sama-sama kita muhasabah balik diri kita. Kita recheck balik amalan kita selama mana bulan Ramadan ni berlalu. Macam mana amalan kita? Jangan kita tergolong dalam golongan yang dinoakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad, iaitu celakalah bagi umat Nabi Muhammad ni yang mana apabila habisnya Ramadan, dosa dia sama banyak seperti sebelum Ramadan. Maksudnya tak ada apa pun, Ramadan ni mai tu macam tu je, dia tak ada perasaan apa pun. Jadi kalaulah kita ni dalam bulan Ramadan ni kita dapat khatam Al-Quran sekali, habis Ramadan ni kita istiqamah baca Al-Quran sebulan sekali khatam. Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Kalau buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, cuba kita amalkan. Okay? Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa. Assalamualaikum.